Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag cari jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ni kita ada contoh apa itu proses top or bohor ataupun angkat head. Yang ni ada orang buat angkat head, ada orang dia tak angkat head. Yang ni memang cara masing-masing lah, bergantung pada keadaan, bergantung pada pilihan yang diberikan. Namun cerita dia tentang yang ni adalah disebabkan kerana asap putih. So kereta ni bawa start engine je asap putih. Punca asap putih adalah disebabkan valve seal. Okay, ni dia valve seal. Nampak ni, kejap-kejap aku pergi zoom sikit lagi. Valve seal. Okay, so valve seal ni dia dah keras, nampak ni. Jadi cerita dia valve seal ni akan duduk pada satu benda yang dipanggil valve ataupun bar, ataupun bahasa Melayu yang betulnya adalah injap. Yang ni dipanggil injap exhaust. Okay, nampak tu, made in Japan. EX adalah exhaust, IN adalah intake. Namun bila benda ni telah mengalami satu benda keladuk-keladuk, karat-karat ataupun kohok-kohok yang melekat pada ni, okay, so valve seal ni akan duduk celah-celah ni. Nampak ni, dia duduk pada batang ni. So batang ni, yang ni dipanggil valve guide. Yang ni valve guide. So dekat belakang ni dia ada panggil pula satu benda, dia panggil valve seat. Nampak tu. Yang ni dah buat ke barangkali, yang ni dah modify kau-kau ke saya. Okay, so yang ni dipanggil valve seat. Ini tempat duduk valve. So batang tu adalah dipanggil valve guide ataupun penggalak, ataupun lebih kurang gitulah alur untuk dia. So cerita dia valve seat ni adalah satu benda untuk menghalang daripada minyak enjin. Nampak ni, minyak enjin ni memang akan duduk dekat-dekat valve seal ni. So dia menghalang minyak enjin ni masuk kat sini. Namun disebabkan faktor usia kenderaan, faktor penjagaan minyak enjin, so bila lama tu, dia lama sebenarnya cerita ni. Dia bukan hari ni beli kereta, hari ni berasap tau. Cerita dia memang lama. Jadi bila lama tu, so dia akan mengalami keras. So benda ni adalah satu spesies yang dipanggil wear and tear. Gitu lebih kurang lah. Bila pakai dia akan jahanam ataupun haus. So benda ni memang akan ambil masa lah. Tapi masa tak masa, dia memang lebih tahan untuk mereka yang sering menjaga, yang selalu menjaga servis minyak enjin lah. Tak kisahlah mau pakai minyak murah ke minyak mahal ke, tiruan ke, original ke, dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau orang memang jenis menjaga, so dia akan lebih lama. Tapi kalau tak menjaga, maka dia akan lebih awal. Gitulah cerita dia. Jadi untuk anda semua, untuk kategori valve seal adalah kategori mengangkat head ataupun tidak. So dia ada banyak cara, bergantung pada pilihan yang diberikan kepada anda, dan bergantung pada jenis kenderaan lah. Ini adalah salah contoh apa itu valve seal yang mengakibatkan kereta anda berasap putih dan hilang minyak enjin. Memang ada banyak faktor lagi yang orang boleh cek, iaitu melalui plug. Nampak spark plug. Contoh kat belakang ni, nampak ni. So spark plug ni kalau mau buka pelik lain macam je. Cerita dia disebabkan benda ni lah. Bila benda ni keras, minyak enjin boleh masuk ke kawasan injap ni. So waktu compression tu dia akan pumpang, so dia akan mengeluarkan asap putih. Jadi selamat menservis kenderaan anda. So jangan lupa servis mengikut waktu dan jangka masa yang telah ditetapkan oleh persatuan-persatuan automotif sedunia. Good luck, brother and sister.